Kau tahu tak, label amaran kat kotak rokok kan sepatutnya boleh lagi kasar dari apa yang kita nampak sekarang tau. Tapi sebab industri rokok ni, diorang sengaja lah halang benda macam ni. Dan benda ni sebenarnya ambil masa lebih 50 tahun untuk sampai tahap sekarang. Tahun 64 kan, kerajaan Amerika dikeluarkan laporan rasmi lepas diorang kaji lebih 7,000 artikel pasal perubatan. Sebenarnya laporan ni diorang sahkan rokok memang punca sebenar lah kepada kanser paru-paru dan juga banyak penyakit lain lah. So lepas tu kerajaan diorang cuba letak label amaran yang lagi keras tau dekat kotak-kotak rokok ni lah. Tapi cadangan asal daripada agensi kerajaan tu sebenarnya lagi keras. Dapat kotak rokok tu ada sebut terus tau tentang risiko kematian bila isap rokok ni. So bila syarikat rokok tahu, diorang terus buat lobby secara besar-besaran tau. Paling dahsyat, diorang siap buat kempen untuk pertahankan kepentingan industri diorang ni. Last tahun 66 label amaran pertama pun keluar, tapi version yang lebih lembut lah daripada cadangan asal. Keluar cuma tulisan kecil je, amaran yang kat kotak rokok tulisan kecil je. Yang lagi teruk, label ni dia cuma ubah sekali je lepas tu. Itu pun masa tahun 84. So lepas beberapa tahun langsung tak ada perubahan. Tahun 2011 pula, badan kerajaan FDA dia cuba perkenalkan label baru tau dengan gambar grafik macam bau-bau rosak, gigi reput, mayat pokok. Tujuan dia supaya masyarakat lebih sedar lah bahaya sebenar tu. Tapi syarikat rokok dia saman balik kerajaan. Alasan dia benda macam tu langgar hak kebebasan bersuara diorang. So diorang berjaya lengahkan kes ni bertahun-tahun dekat mahkamah. Sampailah sekarang label rokok kat Amerika guna version lama tau, dari tahun 84 punya. Version tu dah jauh ketinggalan dah kalau nak dibandingkan negara-negara lain yang dah lama guna gambar amaran yang keras ni. So untuk korang perempuan yang pasangan dengan pokok ataupun korang sendiri pokok yang tengah nak berhenti ni tapi susah kan, masuk live saya. Kita bincang sama-sama macam mana nak hadap situasi ni. Kalau tak sempat masuk live, boleh tekan link kat bio, ada ebook seni berhenti merokok. Jangan lupa tekan follow dulu supaya tak terlepas apa-apa update daripada akaun ni.